Okey, bila sebut tentang cerita kan, cerita ni dia ada dua jenis. Yang pertama, cerita diri sendiri ataupun cerita tentang kita. Yang kedua, cerita orang lain. Jadi sekiranya kita nak menyampaikan sesuatu dan kita nak sampaikan dalam bentuk penceritaan, whether kita pakai cerita kita sendiri ataupun experience daripada kita sendiri, ataupun yang kedua, cerita daripada orang lain. Contoh mungkin kisah Nabi SAW, ataupun kisah para sahabat, ataupun kisah kawan kita yang kita pernah tahu, yang kita pernah dengar. Dan bila anda tanya saya kan, mana satu cerita yang paling best, pada saya cerita diri kita sendiri. Dan saya dapati ada beberapa orang ataupun ada ramai orang, tuan, macam mana saya nak craft cerita saya ataupun experience saya menjadi cerita yang berpengaruh yang tu yang saya akan kongsikan rahsia dan teknik dia dalam Powerful Storytelling. Dalam Powerful Storytelling saya akan kongsikan teknik step by step, macam mana kita nak craft cerita kita dan akhirnya cerita itu boleh diimagine. Dan impactnya apa? Impactnya dengan cerita kita, insya-Allah kita boleh menjual tanpa kedengaran kita menjual. Kita juga boleh memberi inspirasi, kita juga boleh memberi motivasi dan akhirnya orang mudah terpengaruh dengan anda, insya-Allah. Jadi kepada anda yang nak tahu rahsia ataupun teknik bercerita ni, so saya sangat sarankan untuk anda attend ke Powerful Storytelling. So tekan learn more sekarang, register sekarang.